Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat perut air asam. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni kita ada perut lembu dah. Dia ada perut bulat dengan perut tebal ni. Lepas tu kita nak rebus. Kita masuk ke air orang kata banyak lah sebab kita nak rebus lama juga dah. Lebih kurang 1 jam lah kita ambil masa untuk rebus sampai dia lembut. Lepas tu kita nak rebus dengan garam. Lepas tu letak juga air keping. Tujuan kita letak garam dengan air keping tu untuk kata hilang ke bau yang kuat lah. Lebih kurang gitulah dah. Ni nampak dah kata dah mendidih, dah menggelegak ni. Lepas tu kita biarkan sampai dia lembut. Masa awak tengah rebus ni, kalau kata ada naik minyak dia, lemak dia tu, awak boleh je buai dah. Macam saya ni, saya dah buai dah lah. Jadi tak ada minyak dia, lemak dia dah tu. Jadi tak sedap juga kalau kata minyak sangat. Ni kita tutup ke api, lepas tu kita akan buat keluar perut yang kita rebus tadi. Ni perut tebal ni. Ni. Itu perut bulat. Ni perut bulat dah. Lepas tu kita akan potong lah. Potong kecil-kecil untuk kita makan. Saya buat hari ni perut air asam versi Kelantan. Biasanya perut air asam ni kalau belah luar mungkin lain kata cara dia. Tapi ni kita buat versi Kelantan. Memang sangat sedap. Lepas tu kata menu perut air asam ni sangat-sangat soho, sangat famous di kedai-kedai belah-belah Kelantan lah. Sebab kata rasa dia tu bagi peminat perut ni dia sedap dah. Macam saya ni, saya memang tak suka makan perut lembu ni. Tapi kalau nak buat tu boleh lah. Ni saya buat untuk suami saya sebab dia kata makan perut lembu gini. Perut lembu ni yang saya boleh raya korban hari tu. Lepas tu saya nak bagi tahu kalau siapa nak belajar cara cuci perut lembu ni, saya dah pernah ajar video sebelum ni. Bolehlah awak nak tengok deh. Cara nak cuci perut lembu ni biar kata bagi dia putih, bersih. Perut lembu ni biar bau dia tu memang kuat lah. Kalau tu yang siapa dia tak makan, memang tak makan lah perut lembu ni. Tapi orang kata bila makan tu tak ada pun bau perut lembu lah. Rasa sedap deh. Bagi yang suka. Tapi bagi yang tak suka ni memang tak boleh nak makan lah. Lepas tu dah kita iris tadi, kita letak ke dalam mangkuk kita ni. Ni saya buat macam ala-ala makan di kedai. Biasa di kedai dia akan buat cara ni lah. Ni kita masuk ke garam. Lepas tu masuk ke juga gula. Masuk ke ajinomoto ataupun sebut perasa. Ni kita letak bawang merah. Bawang merah tu kita iris-iris. Lepas tu kita ada juga irisan buah tomato. Lepas tu kita nak letak juga cili padi. Letak cili padi ni bagi dia rasa pedas. Lepas tu kita masukkan juga daun ketumbar. Kalau daun sup tu dia tak rasa kik sangat, kita kena letak daun ketumbar. Ni ada air rebusan perut lembu kita tadi. Jadi air rebusan tu kita sentiasa panaskan. Lepas tu kita akan masukkan ke dalam mangkuk yang dah kita siap letak bahan-bahan yang kita letak tadi. Ni jadi kita letaklah kuah dia tu biasanya kalau tempat saya ni dia letak banyak. Sebabnya orang akan hirup kuah tu. Ni kalau tempat saya ni semangkuk gini ni mungkin harga RM10 ke atas lah harga dia. Bergantung pada kedai yang jual tu deh. Memang agak mahal jugalah. Macam orang kata sup tulang, sup daging juga harga dia. Tu hasil dia. Lepas tu bila kita nak makan ni, kita akan perahkan dengan 5 nipis sampai dia ada rasa masak. Lepas tu kita letak juga sambal belacan untuk lagi kik. Sebabnya kalau kita buat perut air asam ni, dia tak boleh kita nak buat rasa biasa-biasa, rasa cerai-cerai. Tak boleh, tak sedap. Dia kena buat rasa kau, rasa kik. Kalau orang kata pedas-pedas sangat-sangat, masai-masai sungguh. Biar ada balance rasa, biar kau. Barulah kita makan tu, rasa dia tu sedap. Kalau kita buat cerai-cerai rasa biasa, memang tidak sedap lah. Ni suami saya dia nak makan dengan kata nasi putih. Nak ratah, nak iruk saja pun boleh, nak ratah pun boleh. Lepas tu hidekan dengan telur dadar. Standard lah gitu ni deh. Lepas tu suami saya makan ni, dia siap akak ibu jari lagi. Memang sedap. Dia memang sedap sangat-sangat dia kata. Sebabnya ada rasa masak, ada rasa pedas. Lepas tu manis tu balance ke rasa. Tadi kita letak gula. Dia balance ke rasa pedas dengan rasa masak.
Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.